Assalamualaikum, selamat datang ke channel Amin KP. Okay, so hari ni saya jalan-jalan dalam mall. Korang nak tahu saya buat apa dalam mall? Layan je video. Okay, so korang, sekarang ni saya ada dekat kedai bernama Gorilla. Kedai dia menjual aksesori gadget. Tu menarik tak? So konten hari ni senang cerita, konten seharian korang kena teman saya berjalan-jalan dalam mall. Sekarang ni saya dah masuk kedai Gorilla. Saya kan pakai tangan buat video. Nak cari apa benda orang panggil tu holder apa benda lah untuk pegang handstand kot nama dia. So saya masuklah kedai ni. So korang tengok je lah video ni macam mana. Okay, jadi tak jadi itu saya post juga. Okay, penting korang stay tune dan korang support YouTube saya. Okay, boleh? Ada orang senyum kat saya. Ingat YouTuber kot. Padahal baru je kan. Okay lah, jom. Okay korang, sekarang ni saya kat rumah. Okay, dah kat rumah. Mesti korang pelik. Korang tengok video ni korang pelik kan. Tadi first video kat mall betul. Tiba-tiba saya dah balik rumah dah. Disebabkan saya punya handphone ni full storage, so tak dapat nak buat. Tapi tak apa, lepas ni saya akan cuba buat yang terbaik. Okay, apapun korang jangan lupa like dan subscribe, support channel Amin KP. Nampak macam mana, saya pun baru kan, so saya tak apa, post je lah. So nak dijadikan cerita, konten ni sebenarnya tak jadi, tapi saya tetap post. Faham tak? Tak faham pun tak apa lah. Saya pun nak tidur dulu, dah malam. Apa-apa kita jumpa di video-video yang akan datang. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.